Assalamualaikum guys, kita kembali lagi di Haziq Channel. Untuk video kali ini kita akan review Beyblade Burst Sparking, iaitu Beyblade Burst Braver Free. So sebelum kita start video ni, jangan lupa bagi like, share dengan subscribe, okay? Ni adalah video bukan unboxing ya, ni video review. Tapi saya buka dah Beyblade ni sebab saya ada idea nak video apa. Apa dengar lagi, jom kita start video ni. Okay guys, so kita akan mula review yang depan kotak dahulu. Super King kat sebelah kiri ni, check out asal channel, 6 tahun ke atas, tekan Tommy logo. Ni ada logo Beyblade Burst. Ni sister ya Super King. Kat depan ni ada gambar. Kat sini ada owner Beyblade pula. So ni for all. Okay, kanannya ada ability punya Beyblade ya. Yang ada getah kat Beyblade ni. Kaki ni ada attack type, burst system, pusingan kanan dengan super system. Kat belakang ni macam ni. Kat atas ni ada Beyblade Langgar Regular Genesis punya statistik. So kat sini ada kode-kode komik, manga. So belah kanan ni ada perbezaan antara single chassis dengan double chassis. So kita akan tunjuk korang. Yang ni saya beli masa lama dah. Saya pasang punya, apa dia panggil tau, dia punya stiker tu. Orang panggil dia tu, kejap dah mati kejap. Saya letak nail polish sana guys. Ok, macam tu je lah. Ok, kita kembali yang ni dulu. Ok guys, so ini adalah driver Evolution Dash. Dekat driver ni ada tambahannya punya lock in-nya. Merah-merah ni dia ketak dah. Maknanya burst resistance nya ketak. Kat bawah ni ada getah tubik dah dari Josie Valkyrie. Saya akan tunjuk ni lancar jus sikit sebab saya nak buat video sampai panjang. Chassis, double chassis 2A. Kau boleh buat 2 mode, yang boleh buat 3 mode macam ni. 3 mode macam ni. Ok, selagi punya mode yang macam ni, Nabilah ya. Ok, so macam tu lah punya mode nya. Ring Brave. So Ring Brave ni ada special punya layer ni, yang ada getah kat sini. Tapi getah ni kerah. Super King chip Valkyrie. Ok, saya dapat A4 A1. Dapat guys. Ok guys, so kita pasang semuanya. Ni adalah Brave Valkyrie dalam bentuk mode Nabila. Tajam sikit ni, sakit. 2A chassis dengan Evolution Dash. So pendengar lagi, jom kita buat test spin dengan test battle. Sorry ya kalau saya tunjuk punya 6 bilah ya. Pendengar lagi, jom kita buat ok guys, so pendengar lagi, jom kita buat test spin dengan test battle. Saya akan pakai launcher Silver Valkyrie macam biasa. Launcher segi rosak dah, punya string launcher rosak dah. Orang tengok abeki pula. Ok, kau boleh nampak lah. Ok guys, so kita akan buat test battle pula. So saya akan macam biasa, saya akan pilih 3 Beyblade untuk berlawan. Storm Pegasus, Infinite Achilles, Tempest Dragon.
Beyblade ni akan batang orang. Okay, jom kita buat. Round 1. Round 2. Fight. Final round. Okay guys, so permainan adalah Brave Valkyrie dengan semua mata. Okay, perlawanan yang kedua antara Infinite Achilles lawan dengan Brave Valkyrie. So kita tengok siapa yang menang. Saya takkan tukar mode punya Infinite Achilles sebab saya malah takut mancang pula betul ni. Round 1. Round 2. Okay guys, so perlawanan yang terakhir iaitu Tempest Dragon lawan Brave Valkyrie. Okay, so kita berlawan. Round 1. KO. Okay guys, so perlawanan yang terakhir Brave Valkyrie menang. Pemenang Tempest Dragon. Okay guys, so sampai saja untuk video kali ni. So jangan perlu like, share dan subscribe. Okay, so apa pendapat korang dengan Beyblade ni? So bagi saya Beyblade ni okay lah sebab kuat raw sikit ke kuat dah wah nak cakap mana. Okay, so saya rasa video ni panjang sebab buat battle lagi. Lepas tu cakap ni saya rasa tak tahu lah saya edit buat battle ke apa makau. Tengok lah. Okay, so sampai saja untuk video kali ni. Okay, bye. Assalamualaikum.